Okey, Assalamualaikum. Baik, hari ini saya bersama dengan pemilik rumah dekat belakang saya sekarang ni. Okey, boleh Cik perkenalkan nama? Nama Azhar. Okey, kat mana Cik kenal 2M ni? Platform mana? Pakcik saya rekomen. Sepanjang pembinaan rumah ni, macam mana Cik berurusan dengan pihak kami, sama ada okey ataupun tak? Mudah je. Senang je. Ya, apa perasaan Cik bila rumah ni dah siap? Happy lah dah dapat lah rumahnya. Okey, tu saja. Okey, Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini saya ada dekat Jalan Kereta Api Lama. Okey, rumah yang ada dekat belakang saya sekarang ni, bukaan dia adalah 20 kali 40 kaki, lebih kurang 750 kaki persegi. Ada 3 bilik dan juga 2 bilik air. Okey, jom kita mula. Okey, yang pertama ini adalah bahagian teres. Untuk teres ni adalah 8 kali 10 kaki. Okey, untuk dalaman, jom kita masuk. Assalamualaikum. Alright, ini adalah bahagian living ataupun dining area. Untuk ruangan ini adalah 18 kali 10 kaki. Alright, seterusnya adalah bilik yang pertama. Okey. Baiklah, ini adalah bilik yang pertama. Untuk bilik ini adalah 11 kali 10 kaki. Okey, yang seterusnya adalah bilik nombor 2 pula. Okey, ini adalah bilik nombor 2. Untuk bilik ni adalah 10 kali 10 kaki. Baik, antara bilik yang pertama dan kedua kita ada satu tandas. Untuk tandas ni 4 kali 6 kaki. Okey, yang seterusnya adalah bilik nombor 3 pula. Alright. Okey, ini adalah bilik nombor 3. Untuk bilik ni sama juga dengan bilik nombor 2 tadi, 10 kali 10 kaki. Okey, dekat bahagian dapur kita ada satu tandas. Ini adalah tandas yang kedua. Untuk tandas ni 4 kali 6 kaki. Okey, untuk ruangan yang terakhir adalah ruang dapur. Ini adalah ruang dapur. Untuk ruang dapur ini 10 kali 10 kaki. Untuk table top kita ada 10 kaki table top kat sini. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Jumpa lagi di next video. Okey, kepada anda yang nak bina rumah, boleh cari kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @2M Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor yang tertera. Jumpa lagi.